Emas ni, beli menyesal, tak beli pun menyesal. Tapi kata guru saya, lebih baik menyesal beli daripada menyesal tak beli. Sebab ada orang tuan-puan, dia duk tanya, cikgu, bilalah harga emas nak jatuh, saya nak beli. Dan dia tanya ni bukan hari ni, dah 2 tahun lepas lagi tanya. Dan soalan ni berulang-ulang kali tanya tanpa beliau ada walaupun 1 gram. Jadi orang yang macam ni tuan-puan, always akan ulang benda yang sama sampai bila-bila dia tak menabung. Jadi macam mana cara untuk kita pastikan simpanan kita ni makin lama makin bertambah? Cara dia tuan-puan, simple sahaja. Cara dia simple sahaja. Tuan-puan buat gap auto debit. Dekat akaun emas gap ni tuan-puan, dia ada function auto debit. Yang mana auto debit ni, tuan-puan set sahaja sebulan tu nak suruh potong berapa. Contohnya sebulan tu tuan-puan nak suruh dia potong RM200. So, set sahaja RM200 setiap bulan. Duit daripada akaun bank terus akan dipotong dan emas tu akan masuk ke dalam akaun emas gap. Jadi RM200 ni tak adalah tuan-puan dapat 1 gram. Sebab harga emas hari ni pun dah cecah 500 untuk 1 gram. Jadi RM200 tu dapat lebih kurang 0.4 gram lah. Jadi itu antara cara yang paling penting. Sebab apa tuan-puan? Asas kepada simpanan ni adalah paksaan. Jadi macam mana kita nak paksa? Dengan cara dia, kita buat auto debit. Set sahaja auto debit. Yang paling penting tuan-puan, auto debit ni, tuan-puan dapat 1 peluang mahal. Apa peluang mahal tu? Tuan-puan berpeluang menang emas 10 gram percuma setiap bulan. Setiap bulan public gold buat lucky draw, siapa buat auto debit 200 dan ke atas, boleh menang emas 10 gram percuma setiap bulan. Jadi siapa-siapa yang nak saya bantu menabung di public gold, boleh isi beg biru dekat bawah.